Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nik Nur Hidayah binti Muhammad yang bernombor matrik A194129. Pembentangan ini akan membincangkan falsafah pendidikan Islam serta peranan guru sebagai murabbi dalam membentuk insan yang seimbang menurut perspektif Islam. Falsafah pendidikan Islam ialah asas pemikiran yang membimbing proses pengenalan bagi falsafah pendidikan Islam. Falsafah pendidikan Islam (FPI) menekankan pembangunan insan secara menyeluruh iaitu dari segi jasmani, akal, rohani dan emosi. Guru pula bukan sekadar penyampai ilmu tetapi sebagai murabbi yang membentuk peribadi dan iman pelajar. Refleksi ini akan menguraikan ciri dan peranan guru yang saya impikan berdasarkan prinsip falsafah pendidikan Islam dan kaedah pengajaran Rasulullah SAW. Konsep guru dalam Islam. Guru ialah pewaris para nabi. Peranan guru merangkumi 3 dimensi utama iaitu ilmu, adab dan akhlak. Dalam Islam, guru berfungsi sebagai murabbi, muallim, muaddib, mursyid dan muzakki. Maksud murabbi ialah pendidik yang membimbing perkembangan diri murid secara menyeluruh. Tanggungjawab utama murabbi pula ialah menanamkan iman, membentuk akhlak dan mendidik dengan kasih sayang. Matlamat murabbi ialah melahirkan insan seimbang dunia dan akhirat. Seterusnya, peranan muallim. Muallim bermaksud penyampai ilmu. Tugas muallim adalah untuk mengajar Alkitab, hikmah dan ilmu pengetahuan. Seorang guru perlu menguasai isi kandungan, mempunyai kemahiran untuk mengajar dan menyampaikan dengan hikmah. Seterusnya, peranan muaddib. Muaddib bermaksud pembentuk adab dan akhlak, di mana muaddib fokus kepada budi pekerti, sopan santun dan akhlak Islam. Guru yang saya impikan ialah yang boleh mendidik dengan adab sebelum ilmu. Seterusnya, peranan mursyid dan muzakki. Mursyid bermaksud pembimbing ke arah kebenaran dan petunjuk Allah. Muzakki pula bermaksud penyuci jiwa, menanam nilai keikhlasan dan takwa. Guru bukan sekadar mengajar, tetapi juga membimbing hati dan perasaan pelajar. Pembangunan diri dalam pendidikan Islam. Pembangunan diri adalah merangkumi aspek jasmani, akal, rohani dan emosi. Muslim yang berkualiti ialah yang seimbang antara kekuatan fizikal dan spiritual, di mana guru perlu menanam kefahaman bahawa pendidikan bukan sekadar akademik tetapi juga pembangunan insan. Pada slide ini menunjukkan beberapa kepentingan pembangunan jasmani, iaitu pertama, jasmani penting untuk melaksanakan ibadah dan tanggungjawab sosial, di mana mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Guru juga perlu menggalakkan gaya hidup sihat dan disiplin fizikal dalam kalangan pelajar. Pembangunan bakat dan potensi. Setiap pelajar mempunyai kelebihan dan kecenderungan sendiri. Guru harus mengenal pasti, mengasah dan membimbing bakat itu pada pelajar. Contohnya, Rasulullah SAW membangunkan potensi sahabat seperti Khalid Al-Walid dari segi strategi, Ibnu Abbas pula dari aspek ilmu, dan Bilal pula adalah azan. Seterusnya, menjadi rahmat kepada sekalian alam. Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat kepada sekalian alam. Guru perlu menjatuhi sifat ini kerana ianya membawa kepada kasih sayang, toleransi dan manfaat kepada semua. Pendidikan ialah rahmat yang membina manusia dan masyarakat. Kejayaan dunia dan akhirat. Kejayaan dunia perlu digunakan sebagai jalan ke arah
menuju kejayaan akhirat. Guru perlu menanamkan kesedaran bahawa dunia hanya sementara. Pendidikan Islam menuntun manusia mencapai al-falah, iaitu kejayaan hakiki. Seterusnya, pandangan Islam terhadap dunia, di mana kehidupan dunia amat singkat dan bersifat ujian. Dunia juga adalah tempat untuk kita beramal dan menabur bakti. Sebagai guru, harus membimbing pelajar menggunakan masa dunia untuk bekalan akhirat. Guru sebagai murabi, di mana murabi berperanan sebagai pembimbing, penasihat dan penunjuk jalan. Sebagai murabi juga dapat menyemai iman, membentuk adab dan memberi contoh tauladan yang baik kepada pelajar. Tanggungjawab terbesar murabi adalah mengajar supaya murid tidak mempersekutukan Allah. Kaedah pengajaran Rasulullah SAW iaitu dari pelajaran 1 hingga 5. Yang pertama, khutbah ringkas dan jelas, iaitu mesej mudah difahami. Penceritaan qasas dengan menyampaikan nilai moral melalui kisah. Halaqah, iaitu perbincangan kecil dengan mengadakan pembelajaran yang interaktif. Penyoalan ataupun Socratic method, merangsang pemikiran kritis pelajar. Ketegasan dan kejelasan dengan mendidik dan disiplin dan hikmah. Seterusnya, kaedah pengajaran Rasulullah SAW dari pembelajaran 6 hingga 10, iaitu mainkan peranan, iaitu roleplay, di mana pelajar belajar melalui pengalaman. Seterusnya, demonstrasi, iaitu amali. Guru perlu menunjukkan contoh secara praktikal. Seterusnya, learning by doing, iaitu belajar melalui tindakan. Sentuhan jiwa dan emosi dengan mendidik dengan adanya rasa empati. Yang terakhir, teladan dan mentorship, di mana guru sebagai model peribadi. Kaedah pengajaran Rasulullah SAW iaitu pertama, pendidikan berasaskan konteks, asbab al-nuzul, tafakur dan tadabbur alam, pemerhatian dan pengalaman sebenar, bacaan Al-Quran dengan tartil dan taranum, pembelajaran berasaskan masalah, iaitu problem based learning, dan yang terakhir, pengulangan dan latihan. Ciri guru yang saya impikan pula iaitu berilmu, berakhlak dan beriman, di mana guru yang dapat mengajar dengan hikmah, bukan dengan teori, menjadi teladan kepada pelajar dalam semua aspek kehidupan, dan yang terutamanya adalah dengan mengutamakan kasih sayang, sabar dan empati. Seterusnya, suasana pengajaran yang baik, iaitu dengan adanya persekitaran yang kondusif, tenang dan positif. Guru berperanan untuk mencipta suasana saling menghormati dan terbuka kepada pelajar, di mana suasana baik dapat mendorong pelajar untuk belajar dengan ikhlas dan lebih bersemangat. Terdapat beberapa cabaran guru pada masa kini, iaitu pengaruh media sosial dan teknologi, krisis moral dan kehilangan adab, tekanan kerja dan beban pentadbiran. Penyelesaiannya adalah sentiasa kembali kepada nilai Islam dan pendekatan Rasulullah SAW. Seterusnya, integrasi falsafah dalam pendidikan Islam, iaitu dengan pendidikan sebagai ibadah dan amanah. Matlamatnya adalah untuk melahirkan insan yang beriman, berilmu dan berakhlak. Falsafah pendidikan Islam dapat menyeimbangkan antara wahyu dan akal, ilmu dan adab, dunia dan akhirat. Nilai dan prinsip guru Islam iaitu keikhlasan dalam mendidik, keadilan terhadap semua pelajar, kasih sayang sebagai asas hubungan, dan dapat menjadikannya sebagai pengajaran sebagai amal soleh. Inspirasi daripada Rasulullah SAW yang boleh diperoleh adalah
Baginda adalah guru agung, di mana baginda mengajar dengan hikmah, kasih dan akhlak. Kejayaan baginda mendidik generasi sahabat menjadi bukti kehebatan kaedah Islam. Dan guru pada hari ini perlulah mencontohi pendekatan ini dalam konteks moden. Harapan saya sebagai bakal guru adalah ingin menjadi guru yang dapat membimbing, bukan menghukum, boleh menjadi cahaya kepada pelajar, bukan beban kepada mereka. Dan yang terakhir adalah saya mampu mengajar dengan hati, bukan hanya dengan mulut. Kesimpulannya, guru impian saya ialah murabbi sejati yang mana berilmu, beradab dan berhikmah, dapat melaksanakan tanggungjawab dengan keikhlasan dan kasih sayang. Dan matlamat utama saya adalah saya boleh melahirkan pelajar yang berjaya di dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih.